Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda bersama saya Muhammad Zulfadli Abdul Hassan Asyari di podcast Ruang Karya di bawah penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia yang akan disiarkan sempena Hari Kemerdekaan pada bulan Ogos nanti. Dan bersama kita pada hari ini kita bawakan khas Dr. Farid Mak Zain, pensyarah kanan di Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, dan bidang kepakaran dia adalah berkaitan dengan sejarah tamadun Islam di kawasan Alam Melayu ini dengan penumpuan fokus ke arah kajian ulama Nusantara. Dan hari ini kita sama-sama membincangkan satu buku di mana Dr. Farid Mak Zain berperanan sebagai penyunting, dan bersama dengan rakan-rakan beliau di sini Dr. Safwan Cik Noh, yang saya difahamkan beliau adalah pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainul Abidin dan Uniza, dan Dr. Iziah Suryani Madrasah Al-Arsyad yang ni pensyarah kanan di Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan saya mengalu-alukan kedatangan dan kehadiran Dr. Farid ke sesi podcast kita hari ini untuk sama-sama kita membincangkan satu buah buku yang saya kira cukup menarik untuk kita bahaskan, iaitu peranan tokoh agama dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Malaysia, di mana kalau kita lihat di muka hadapan buku ini telah diterbitkan oleh penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2023, dan saya kira ada sesuatu perkara yang baik dan juga menggembirakan tentang buku ini yang mungkin Dr. Farid akan kongsikan kita di akhir sesi nanti. Baiklah, untuk peringkat awal ni Dr. Farid ingin saya lontarkan soalan. Mungkin permulaan ke arah buku ini bagaimana? Okay. Terima kasih Dr. Zul Fadli, Pengurusi Pusat Pengajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Islam UKM. Buat saya ni. Berkaitan dengan buku ini merupakan buku yang dihasilkan melalui sebuah kajian yang diperolehi dana daripada FRGS, Kementerian KPT, pada saya dah lama lah, 2017 dulu. Tapi sebab isu yang nak ditonjolkan dalam kajian ini, isu yang menarik, dan boleh dikatakan tiap-tiap tahun kita mengalami peristiwa tersebut, iaitu peristiwa kemerdekaan. Jadi buku ni agak evergreen lah. Jadi setiap tahun dibincangkan. Dan apa yang membezakan buku ini dengan buku-buku yang lain, dari segi perspektif baru yang kita nak tonjolkan, iaitu kalau dalam kebiasaannya buku berkaitan dengan ulama ataupun buku berkaitan dengan kemerdekaan ini selalunya ditampilkan tokoh-tokoh yang kita selalu baca dalam buku teks sekolah, kan? Bila kita berkaitan dengan Dato' On, cerita berkaitan dengan Mabus Tamam, cerita berkaitan dengan Tengku Abdul Rahman. So melalui buku ini kita bawa satu perspektif baru. Kita nak tonjolkan bahawa selain daripada tokoh-tokoh nasionalis yang disebutkan tadi, ada peranan yang dilakukan oleh yang dikatakan golongan ulama lah, tokoh-tokoh agama yang telah memain peranan mungkin lebih awal daripada gerakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis tersebut. Dan kalau kita lihat dalam William Roth tentang Malay nationalism, mengemukakan bagaimana penglibatan tokoh-tokoh nasionalis dalam kemerdekaan itu berlaku agak lewat sekitar 1930-an, 40-an. Tapi ulama ni telah main peranan lebih awal daripada itu,
Kan contoh saya bagi macam Tok Janggut di Kelantan, macam di Pahang ada Datuk Bahaman, Mak Kilau dan juga Abdul Rahman Limbong. Itu merupakan tokoh-tokoh yang muncul yang kita lihat mempunyai peranan penting dalam gerakan kemerdekaan. Itu yang nak ditonjolkan dalam buku ini. Jadi saya kira buku ni cukup menarik lah. Cuba membawakan satu perspektif yang berbeza sebab selama ni kalau kita baca tentang buku sejarah kemerdekaan, kebanyakannya ditonjolkan tokoh-tokoh nasionalis seperti mana yang Dr. Farid kata tadi, Dato' Onn Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock, Tun Sambatan, tapi jarang diketengahkan peranan golongan lain, khususnya golongan ulama ataupun agamawan yang mereka sebenarnya ada juga usaha-usaha ataupun mungkin pendekatan mereka itu sebenarnya menuju ke arah matlamat kemerdekaan tu. Mungkin kalau kita sorot kembali kepada sejarah kemerdekaan dulu, bagaimana Dr. Farid lihat ulama-ulama ni berperanan dalam usaha untuk mencapai kemerdekaan? Adakah mereka terlibat dalam politik ke, ataupun mungkin mereka terlibat dalam pendidikan ke, sesuai dengan peranan ulama itu sendiri sebagai ejen perubahan masyarakat, ataupun bagaimana? Okey, kalau kita lihat kepada sejarah bagaimana semangat kemerdekaan itu dicetuskan. Okey, kalau merdeka 1957, dan bila kita lihat kepada kebangkitan ulama ini, kalau kita lihat kepada Tok Janggut 1915, kalau kita lihat kepada peranan yang dilakukan oleh tokoh ulama seperti Syekh Abdullah Fahim, itu pun sekitar 1920-an. Dan saya boleh katakan bahawa kebangkitan awal ini berlaku dalam bentuk pendidikan. Kan, contoh saya bagi Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim, bila Syekh Abdullah Fahim ni merupakan tokoh ulama yang hebat lah, yang selalu disebut kalau katakan sampai waktu kemerdekaan ni. Jadi kalau kita lihat kepada peranan dia semasa di Mekah lagi, dia dah terlibat ataupun dia dah terangsang dengan kemerdekaan, sebab masa tu kerajaan Arab Saudi ini di bawah pengaruh daripada British dah mula masuk. Jadi 1914 Perang Dunia yang pertama, ulama Melayu sudah melihat, sudah tahu cerita-cerita berkaitan dengan Perang Dunia yang pertama. Dan Perang Dunia pertama yang kita tahu bahawa persaingan antara Osmaniyah dengan Arab Saudi, yang di belakangnya adalah British. Jadi pada masa itu sudah ada persaingan. Jadi semangat itu dibawa balik kepada tanah Melayu, yang kebanyakannya negara di Asia Tenggara pada masa itu juga berada di bawah pemerintahan British. 1914 itu Perang Dunia yang pertama. Jadi semangat untuk nak membawa kemerdekaan itu dibawa balik, dan bukan Syekh Abdullah Fahim saja, kebanyakan ulama di tempat-tempat lain, contohnya Syekh Ahmad Dahlan bawa balik ke Indonesia dan mengasaskan Muhammadiyah. Kemudian kalau kita tengok seorang lagi ulama yang dia membantu dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia juga adalah Hasyim Asy'ari. Kan, Hasyim Asy'ari kalau kita baca dalam sejarah kemerdekaan Indonesia merupakan penggerak kepada kemerdekaan Indonesia. So Abdullah Fahim dapat semangat itu, dia dibawa balik ke tanah Melayu, dan semangat pembaharuan yang ada pada Syekh Abdullah Fahim itu dibawa dalam bentuk pendidikan. Rata-rata tanah Melayu pada masa itu berada dalam sistem pendidikan pondok. Tapi Abdullah Fahim bila balik ke tanah Melayu terlibat dalam pendidikan dengan membangunkan sekolah. Kan, pada peringkat awal dia bersama-sama dengan Syekh Wan Sulaiman Wan Sidik di Kedah membangunkan sekolah Arab Limbung Kapal di Kedah, dia sebagai mudi. Kan, masa itu kawan dia Syekh Wan Sulaiman Wan Sidik merupakan Syekhul Islam. Selepas daripada menjadi mudi di Arabiah Limbung Kapal, dia jadi mudi di Madrasah Bukit Candan. Bukit Candan di Kuala Kangsar, dan di situlah berlaku
pendidikan, pembaharuan dalam konteks pendidikan. Dan pada masa itulah ramai anak murid, dan salah seorang daripada murid Syekh Abdul Fahim yang terkenal adalah Syekh Abu Bakar Al-Bakir. Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. Jadi itu antara anak murid mengasas kepada Yayasan Ustadz Gunung Semanggul, Parti Hizbul Muslimin. Itu anak murid yang paling dekat lah dengan Syekh Abdul Fahim. Jadi semangat itu sudah wujud dalam kalangan ulama yang akhirnya membawa kepada gerakan-gerakan berbentuk politik pada masa kemudian. Macam Syekh Abdul Fahim telah mengasaskan atau menyertai UMNO. Kemudian Abu Bakar Bakir mengasaskan Parti Hizbul Muslimin yang akhirnya sekejap sahaja penubuhan itu yang akhirnya telah diharamkan oleh pihak British pada 1948. Jadi tak sempat nak bergerak panjang. Jadi pada masa itulah British menggunakan ordinan darurat untuk mengharamkan parti-parti politik yang ada yang khususnya berhaluan kiri. Nah, itu yang boleh saya sebutkanlah. Okey. Amat menarik bila Dr. Farid bawakan sejarah tu, kita lihat jaringan ulama ni dengan dunia luar, khususnya dari Timur Tengah. Apa yang berlaku tu akhirnya mempengaruhi perjuangan kemerdekaan di tanah Melayu ini. Betul. Di mana ulama-ulama kita ni juga menginspirasikan suasana di tempat mereka belajar, sama ada di Mekah ataupun mungkin di Mesir, dengan suasana kita di tanah Melayu, di mana kedua-dua kawasan ini waktu tu berada di dalam penjajahan barat. Cuma bila sebut tadi isu kiri tu tadi, itu yang menarik saya mungkin saya nak dapatkan penjelasan lebih tentang isu ulama-ulama kita yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan ni, apabila ada di antara mereka tu yang dilabelkan sebagai golongan kiri. Betul ke label tu terhadap golongan ini, ataupun bagaimana pandangan Dr. Farid? Memang ramai yang berbincang tentang isu kanan dan kiri ni kan. Pasal kanan ini lebih kepada golongan yang bersama-sama dengan arus pemerintah pada masa itu. Sementara golongan kiri ini satu label, satu istilah yang diberikan oleh pihak British sebenarnya, kan, untuk paling kurang boleh menjadi satu provokasi kepada masyarakat supaya ini golongan kiri. Golongan kiri maknanya golongan yang tidak bersama-sama dengan pemerintah yang ada pada masa itu, iaitu British. Jadi bila label golongan kiri, jadi masyarakat mula takutlah. Bila takut tu maknanya masyarakat tidak bersama dengan tokoh tersebut. Okey. Dan itu juga yang berlaku kepada tokoh-tokoh perjuangan ulama pada masa ini. Contohnya Syekh Abu Bakar Al-Bakir. Kemudian yang dianggap kanan ni Syekh Abdul Fahim. Sebab dia mengasaskan UMNO, dan UMNO ini kita kena faham bahawa UMNO ni UMNO zaman dulu. UMNO yang menggabungkan seluruh persatuan parti-parti politik yang ada di tanah Melayu, Persatuan Melayu Kedah, Persatuan Melayu Selangor PMS, kemudian Persatuan Melayu Singapura bergabung akhirnya menjadi UMNO 1946. Kan, tapi sebelum berlakunya UMNO itu ulama sudah berperanan mengadakan himpunan, memanggil semua anak-anak murid untuk datang dalam satu gerakan menentang British. So bila ulama ini menjadi penggerak kepada gerakan tersebut, British merasa bimbang. Jadi apa yang perlu digunakan untuk nak menakutkan masyarakat pada masa itu? Sudah pasti meletakkan golongan ini sebagai golongan kiri. Jadi bila golongan kiri memberi justifikasi kepada pihak British untuk menangkap, untuk memenjarakan golongan ini, dan paling penting adalah mereka tidak mendapat sokongan daripada rakyat pada masa itu. Baik, Dr. Farid, saya ingin bawakan satu kita boleh kata formasi ulama lah di tanah Melayu ni. Kita fahamkan mereka berperanan dalam aspek pendidikan, kemudian ada juga terlibat dalam politik tanah air sebelum merdeka itu. Matlamatnya untuk mencapai kemerdekaan. Jadi bagaimana pula dengan kedudukan ulama-ulama yang kita lihat dia ni mesra dengan institusi diraja lah, berperanan sebagai penasihat sultan dan sebagainya. Jadi bagaimana ulama-ulama ini juga kita boleh masukkan mereka
sebagai golongan yang turut sama memperjuangkan kemerdekaan negara? Seperti mana yang kita faham kan, memang banyak kumpulan yang bersama-sama dalam usaha kemerdekaan negara. Dan soalan tadi lebih kepada bagaimana golongan ulama yang bersama-sama dengan Sultan. Sultan. Dan dia berperan sebagai penasihat mufti misalnya. Jadi bagaimana mereka berperanan untuk nak membantu Sultan waktu itu untuk mempertahankan kedaulatan negeri masing-masing. Okey, yang pertama kita lihat kepada saya bagi contoh Syekh Wan Sulaiman Wan Siddiq. Wan Sulaiman Wan Siddiq ni semangat pembaharuan, semangat kemerdekaan tu ada, tapi sebab dia memegang jawatan sebagai Syekhul Islam, maknanya dia bersama-sama dengan Sultan Kedah pada masa itu. Jadi dia mengambil peranan sebagai golongan ulama, sebagai golongan Syekhul Islam, sebagai mufti, dan beliau tidak bersama-sama walaupun beliau bersimpati kan, contohnya kepada Syekh Abdullah Fahim dan tertarik dengan apa yang dilakukan Abdullah Fahim, tapi mereka lebih berpegang kepada sifat jalan tengah lah. Maknanya tidak bersama dengan golongan yang menentang pemerintah tadi kan. Golongan pemerintah pada masa itu contohnya kita boleh tengok kepada Abah Nasution dalam konteks Kedah kan. Abah Nasution, Ibrahim Cik Dol, kemudian ada seorang tokoh ulama yang jadi siasat, dan mereka ini menubuhkan Persatuan Ulama Kedah. Persatuan Ulama Kedah ni kita lihat sebagai antara persatuan yang rasmi lah dalam konteks ulama. Dan Wan Sulaiman juga melihat tentang pergerakan ini, tapi beliau tidak menyertai Persatuan Ulama Kedah. Sebaliknya berjuang dalam konteks beliau sendiri sebagai mufti, sebagai Syekhul Islam kepada Sultan Kedah pada masa itu. Itu dalam konteks Kedah. Itu kalau kita lihat kepada negeri-negeri lain pun yang sama. Maknanya macam kalau kita pergi Terengganu kan ada Tok Kupaluh misalnya. Tok Kupaluh juga boleh kita lihat sebagai ulama yang dia ada ulama yang bersama-sama dengan Sultan Zainal Abidin, tapi Tok Kupaluh ni merupakan ulama masyarakat lah pada masa itu. Dan Tok Kupaluh juga merupakan ulama yang bangkit menentang British. Sama juga dengan Tok Janggut di Kelantan. Maksudnya Tok Kupaluh ni orang yang memperolehi panduan oleh masyarakat, dan melalui nasihat yang dilakukan oleh Tok Kupaluh itulah berlaku penentangan menentang British di Terengganu pada masa itu. Dan kita lihat ulama-ulama yang bersama dengan Sultan tadi masih maknanya menunjukkan sifat liberal kan, tidak menyokong. Dalam masa yang sama dia sebagai penasihat Sultan, jadi dia menjaga wibawa Sultan pada masa itu. Dan kita lihat dalam kes Malaya Union kan, Malaya Union ada beberapa orang Sultan yang terpaksa dipinggirkan lantaran dia tidak tanda tangan kan apa yang dikendaki oleh British pada masa itu. Jadi sebab British memaksa Sultan supaya tanda tangan menyokong Malaya Union. Jadi antara Sultan yang tidak menyokong tadi, mereka akan dipinggirkan oleh pihak British. Saya rasa peranan ulama termasuk yang mereka yang dinantik dalam kajian juga cukup penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Sebab kisah yang dibawa oleh Dr. Farid ni, saya teringat kisah bagaimana Sultan Johor, Sultan Ibrahim waktu tu yang telah menandatangani Malaysian Union. Kemudian ada orang kaya 7 muar, dan antara salah seorang orang kaya 7 muar tu Tan Sri Hasan Yunus yang ketika itu menjawat jawatan sebagai Mufti Johor. Dialah telah diwakilkan oleh orang 7 yang dari daerah Muar ni berjumpa dengan Sultan Johor waktu itu, Sultan Ibrahim, dan mengatakan bahawa tindakan Sultan Ibrahim itu sendiri yang menandatangani Malaysian Union adalah bertentangan dengan kehendak Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor ketika itu. Jadi kita lihat bagaimana mufti waktu itu sebagai penasihat Sultan berhadapan
dan bercakap kepada Baginda Sultan bahawa tindakan Baginda itu adalah salah. Ini merupakan satu tindakan yang saya kira sememangnya ulama kita juga main peranan lah dalam nak mempertahankan kedaulatan tanah air kita. Jadi berbalik kepada buku ni, saya perhatikan buku ni ada 3 bahagian. Yang bahagian pertama tentang latar belakang sejarah dan pengaruh, kemudian yang kedua sejarah perjuangan, dan yang ketiga adalah tokoh agama dan institusi. Dan ada juga dimasukkan tentang peranan tokoh-tokoh di Sabah dan Sarawak. Yang ni kita jarang ketengahkan ni. Betul. Lalu kita ketengahkan peranan golongan ulama di kawasan Tanah Melayu. Jadi Sabah Sarawak ni Dr. Farid lihat bagaimana itu? Ada mereka berperanan macam mana dalam konteks negeri masing-masing tu? Betul. Semasa nak membuat buku ini pun saya telah melihat itu sebagai salah satu perkara yang kita tidak boleh tinggalkan lah, kan, isu Sabah dan Sarawak. Dan sebenarnya masyarakat agak kurang memberi perhatian lah tentang isu Sabah dan Sarawak. Dan bila kita pergi kepada gerakan kemerdekaan ini cukup menarik, kan, cukup menarik, dan Sabah Sarawak juga tidak ketinggalan terlibat secara langsung dalam perjuangan kemerdekaan. Kan, saya ambil contoh Sarawak lah, kan, sebab UKM ni ada kursi Syekh Osman Sarawak. Betul. Syekh Osman Sarawak. Jadi apa yang berlaku di Sarawak itu cukup penting, dan Sarawak ni kita tahu bahawa pemerintah yang memerintah lama Sarawak ni adalah keluarga James Brooke. James Brooke 140 tahun lebih kurang. Begitulah memerintah Sarawak sebelum diserahkan kepada British dan kemudian merdeka. Dan apa yang nak dilihat berkaitan dengan gerakan kemerdekaan itu cukup banyak, dan peranan ulama dalam konteks kemerdekaan Sarawak ini boleh kita lihat dalam keluarga Syekh Osman Sarawak. Keluarga Syekh, kita tahu bahawa Syekh Osman Sarawak ini merupakan ulama Sarawak yang terkenal, kan, bukan sahaja di peringkat alam Melayu, malah di peringkat Mekah dan Madinah, kan, pernah dilantik sebagai imam di Masjidil Haram. Jadi sebab Syekh Osman ni tak balik ke Semenanjung, tak balik ke Sarawak, jadi anak, keluarga dan juga murid sahaja yang berjuang di Sarawak dalam perjuangan kemerdekaan. Dan salah satu ulama yang terkenal adalah anak Syekh Osman sendiri, iaitu Haji Zainuddin. So Haji Zainuddin balik ke Sarawak, mengasaskan madrasah, kemudian mengarang kitab. Dan Haji Zainuddin ini melalui madrasah yang diasaskan telah melahirkan kumpulan perjuangan kemerdekaan Sarawak. Dan kita lihat Abang Haji Abdullah, kan, antara yang terkenal daripada mereka yang terkesan dengan madrasah tersebut adalah Abang Haji Abdullah ini telah mengasaskan Persatuan Melayu Sarawak. Kan, dan melalui Persatuan Melayu Sarawak inilah berlakunya gerakan kepada kemerdekaan Sarawak yang kita lihat. Dan peranan Abang Haji Abdullah ini telah membawa kepada kesan perkembangan Islam kepada masyarakat Sarawak. Walaupun Sarawak pada itu orang Islam sebagai minoriti, tapi kesannya amat mendalam. Mereka telah berkembang dalam konteks pendidikan, berkembang, akhirnya muncul Majlis Islam Sarawak. Itu merupakan peranan yang dilakukan oleh keluarga Syekh Osman dan murid, hasil daripada didikan yang dilakukan oleh ulama Sarawak pada masa itu. Jadi saya melihat ada kewajaran juga memasukkan perbahasan berkaitan dengan peranan ulama di Sabah Sarawak. Sebab kita lihat tajuk buku suntingan ni pun peranan tokoh agama dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Malaysia. Jadi haruslah maksudnya perbahasan itu tidak hanya tertumpu kepada perjuangan ulama di semenanjung Tanah Melayu je, tapi mencakupi Sabah dan Sarawak itu sendiri, kerana setiap negeri ni dia ada cerita masing-masing berkaitan dengan tokoh perjuangan kemerdekaan dia, termasuklah ulama-ulama yang saya kira walaupun mungkin dia tidak terlibat secara langsung dalam gerakan kemerdekaan, tetapi peranan dia itu menghasilkan generasi selepas dia yang terlibat secara langsung. Dalam konteks seperti mana yang Dr. Farid kongsikan tadi berkaitan dengan
dengan Syekh Osman Sarawak dan juga pewaris dia, generasi anak dia dan juga anak murid dia yang terlibat secara langsung lah dalam perjuangan kemerdekaan di Sarawak. Jadi mungkin Dr. Farid boleh kongsikan pengalaman dengan kita, sebab saya diberitakan buku ni ada juga menerima capaian peringkat kebangsaan ke antarabangsa ke tu. Mungkin Dr. Farid boleh kongsi kepada rakan penonton kita. Saya seronok dengan buku ini walaupun mengambil masa yang lama. Kalau ikutkan kepada FRJS tu hasil kajiannya dalam sekitar tak sampai 100 halaman. Tapi bila kita buat panggilan getah kerja mereka yang terlibat dalam kajian tentang kemerdekaan sebelum ini. Contohnya kita panggil mereka yang buat kajian tentang kemerdekaan di Sabah, tentang kemerdekaan di Sarawak. Kemudian ada beberapa orang profesor yang telah terlibat dengan penyelidikan sebelum ini turut serta membentangkan getah kerja dan kita gabungkan. Dan rupanya itu berkesan. Kan, hasil daripada penerbitan buku ini, terima kasih, tahniah kepada penerbit UKM yang menerbitkan buku ini. Dan saya nampak kalau sekarang ni pun walaupun dah lama terbit, tapi bila pesta buku, jualan-jualan buku di mana-mana, event yang dianjurkan, buku ini sentiasa ada di atas meja. Maksudnya buku ni wajib dimiliki. Buku ni bagi orang yang nak semangat patriotisme, semangat perjuangan kemerdekaan, mesti ada buku ni. Sebab dia melibatkan keseluruhan. Dan yang paling seronok sekali adalah buku ini mendapat anugerah buku negara. Anugerah buku negara yang pada tahun 2022. Dan di samping itu juga buku ini dapat anugerah buku penerbit peringkat UKM di bawah penerbitan buku Bitara kat dalam anugerah Bitara saya rasa. Dia sangat seronoklah dengan penerbitan buku ini. Dan kalau boleh semua yang ada semangat kemerdekaan, dan sementara kita nak sampai kepada hari kemerdekaan ini, bacalah buku ini kan. Bacalah buku ini. Mungkin cerita-cerita yang mungkin yang ada dekat media sosial itu akan terjawab kalau baca kepada buku ini. Jadi saya nak mengambil peluang lah untuk mengucapkan tahniah pada Dr. Farid dan juga rakan penting dan juga penerbit UKM sendirilah kerana buku penerbit UKM ni berjaya memenangi anugerah buku negara, anugerah buku negara dan kategori sejarah. Jadi saya kira mungkin bacaan ni dia bukan hanya untuk ahli akademik saja, tapi dia sesuai juga untuk pembaca masyarakat awam. Ya, betul. Maksudnya yang ingin mengetahui tentang kemerdekaan Malaysia daripada sudut pandang yang lain. Kerana kerap kali kalau kita didedahkan dengan naratif sejarah itu, tokoh-tokoh nasionalis saja yang ditonjolkan. Tetapi golongan agamawan, golongan ulama ni seolah-olahnya macam kita ke belakang dipinggirkan, walaupun sebenarnya sumbangannya terhadap perjuangan kemerdekaan itu cukup besar. Betul. Okey. Jadi mungkin pada masa akan datang Dr. Farid ada rancangan ke apa? Mungkin apa perancangan akan datang khususnya melibat dengan kajian ulama Nusantara ni? Kalau boleh kongsikan dengan kita. Buku yang 2025 kita dah terbit, buku juga berkaitan dengan ulama. Editornya ada di sini. Editornya ada di sini. Buku itu pun buku yang agak meletihkan juga. Saya mengambil masa 2 tahun untuk diterbitkan. Dan sebab lepas terbit buku itu saya macam terdiam sekejap ni. Jadi 2026 ni tak ada buku lagi. Buku itu dinamika ulama dalam pembangunan Islam Nusantara. Sekitar 500 halaman. Jadi itu pun ada dalam kedai penerbit UKM lah. Ada buku penerbit UKM. Mungkin boleh yang lain-lain tu dalam konteks kajian lah. Dan untuk sekarang ni saya bersama-sama dengan TW Sarawak. Okey.
bersama-sama dengan TV Sarawak. Ada juga kaitan dengan UKM kan, sebab Sarawak ni ada institut yang Syekh Osman Sarawak tu, Pusat Kajian Syekh Osman Sarawak. Jadi kita bersama-sama dengan Sarawak sedang mengadakan dokumentari bernama Rehlah Islam di Borneo. Saya rasa 12 siri tayangkan sedang ditayangkan di TV Sarawak sekarang ni hari Jumaat. Jam 9 malam. Hari kami jam 9 malam. Jadi, selepas daripada Forum Perdana Ehwal Islam. Jadi siapa-siapa yang nak melihat dalam konteks ulama yang peranannya di Borneo, sebab kita bukan bukan membuat rakaman di Sarawak saja, tapi kita melibatkan keseluruhan Borneo, termasuklah Kalimantan, Kota Sambas, Pontianak, dan juga Brunei, Banjarmasin dan sebagainya. Jadi itu sebagai promo satu pengalaman untuk melihat bagaimana ulama bukan sahaja peranan di Semenanjung Tanah Melayu, tapi main peranan penting di Borneo. Dan kita akan dapat mengenali tokoh-tokoh ulama seperti Syekh Umar Shah Banjari, Syekh Osman Sarawak, kemudian di Brunei dan juga di Kalimantan dan sebagainya. Jadi pengalaman bos Dr. Farid ni dia bukan sekadar kajian itu menghasilkan buku saja, tetapi juga ke arah penerbitan dokumentari. Dan saya difahamkan Dr. Farid juga sebelum dengan TV Sarawak ni terlibat juga dengan Jejak Rasul. Jejak dengan Rasul. TV3. Jadi mungkin Dr. Farid, kita pandang ke depan, apakah nanti kajian bentuk ataupun mungkin ada kelompangan yang kita boleh isi berkaitan dengan kajian ulama nanti pada masa akan datang? Kajian-kajian mungkin ada pekaji-pekaji baru yang berminat untuk nak melihat tentang ulama alam Melayu ni. Jadi mungkin Dr. Farid boleh berikan cadangan ataupun saranan apakah perkara-perkara yang boleh dikaji apabila kita membicarakan tentang ulama. Okey. Memang sebab saya daripada sejarah dan tamadun Islam, so memanglah bidang kita berkaitan dengan Islam. Dan dalam konteks peristiwa sejarah yang berlaku dalam negara, kita bukan saja melihat dalam konteks sejarah semata-mata, tapi kita melihat dalam konteks agama, dalam konteks perkembangan Islam. Apakah wujud sejarah ataupun fungsi Islam dalam konteks peristiwa yang berlaku. Dan contohnya dalam kemerdekaan ini kan, walaupun kita banyak mengetahui sejarah perjuangan kemerdekaan dalam konteks tokoh-tokoh nasionalis, kita juga perlu melihat dalam konteks agama. Dan rupanya bila kita pergi kepada peringkat kajian yang lebih mendalam, itu sangat banyak kan, peranan dan juga penglibatan dalam manuskrip, dalam dokumen-dokumen yang ada, yang perlu kita selongkar dan kita dedahkan kepada masyarakat supaya agama dan juga peranan ulama ini sentiasa relevan lah dengan perkembangan masyarakat yang berlaku sepanjang sejarah. Wallahu a'lam. Jadi mungkin kepada penonton di luar sana yang sekiranya berminat untuk menyambung pengajian peringkat sarjana ataupun PhD dan cuba untuk menekuni tentang kajian ulama alam Melayu ni, jadi boleh datang ke pusat kita, Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, boleh hubungi Dr. Farid kan. Jadi yang memang pakar dalam bidang kajian ulama lah, sebab di pusat kita ni memang tenaga pengajar kita ni memang tenaga pengajar yang berkepakaran dalam bidang masing-masing. Jadi antaranya adalah Dr. Farid lah. Buku-buku rujukan boleh dapatkan di penerbit UKM. Buku-buku juga boleh. Kalau dapat, dia siapa yang mendengar podcast ni, saya rasa boleh dapat harga diskaun kot. Dengan tangan daripada penulis tu bagaimana? Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Farid atas
kesudian meluangkan masa bersama kita dalam podcast Ruang Berkarya ini. Satu perkongsian yang amat menarik berkaitan dengan peranan tokoh agama dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Malaysia, dan kami di sini mendoakan agar perancangan Dr. Farid ke arah untuk memperkasakan lagi penyidikan dalam bidang ini akan sentiasa orang kata berjalan dengan lancar lah, seperti mana yang diharapkan melalui penghasilan buku-buku artikel jurnal kan. Bos nak peraku je ni artikel jurnal ni. Kemudian mungkin dengan dokumentari dan sebagainya yang saya kira boleh memberikan manfaat kepada masyarakat kita di luar sana tentang bagaimana golongan ulama di negara kita ini juga bukan hanya berperanan sebagai pendidik, bukan hanya berperanan sebagai orang yang mengajar masyarakat untuk buat baik, tetapi dalam konteks kemerdekaan golongan ini juga ada peranannya tersendiri. Dan saya kira persoalan berkaitan dengan peranan tersebut boleh kita maksudnya dapat jawapan melalui buku suntingan ini, yang mana boleh didapatkan di kedai buku di penerbit UKM. Dan saya rasa buku ni ada lagi ada lagi ke? Ada stok ni ada stok lagi. Dia apa, ada kalau tak ada pun dia cetak balik. Buku ni cetakan ke berapa ni? Saya rasa buku ni bukan dia goreng goreng pisang panas ke apa, tak? Okey, tapi ini kira buku yang saya kira memang perlu adalah, khususnya kepada mereka yang berminat untuk mengetahui sejarah dan tamadun di Malaysia, tamadun Islam di Malaysia. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Farid atas kesudian bersama kita pada hari ini, dan kita insya-Allah kita akan jumpa lagi pada ruangan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.